Udang kamhyong ni memang antara menu kegemaran ramai. Pedas, berempah dan wangi daun kari. Sekali cuba memang bertambah nasi. Mula-mula kita kisar kasar bawang merah, bawang putih dan halia. Kemudian ketepikan. Ambil udang dan gaulkan bersama serbuk cili dan tepung jagung. Pastikan bersalut rata supaya udang nanti jadi rangup di luar, juicy di dalam bila kita goreng. Panaskan minyak, goreng udang hingga keperangan. Jangan goreng lama sangat, cukup sekadar masak. Takut keras pula nanti. Bila dah masak, boleh angkat dan ketepikan. Kemudian kita tumiskan bahan kisar tadi. Biarkan tumisan ni naik bau dan sedikit garing. Bila dah garing, masukkan serbuk rempah kari daging. Kacau hingga rempah masak dan wangi. Tuangkan sedikit air, kemudian masukkan sos cili, sos tiram dan kicap manis. Gaul hingga kuah pekat dan berkilat. Perasakan dengan gula dan garam secukupnya. Rasa dulu biar seimbang rasa pedas, manis dan masin. Sekarang kita masukkan udang goreng tadi. Masukkan sekali daun kari dan cili padi yang telah kita potong serong. Gaul supaya udang bersalut sempurna dengan kuah kamhyong kita. Okey, dah siap udang kamhyong yang pedas, berempah, wangi dan menyelerakan. Sangat mudah nak buat. Selamat mencuba. Ingat makan, ingat rasa.